Nak yang lebih aib. Kalau nak yang lebih aib, kita akan upload muka-muka gifter yang tolong-tolong kita kan. Nanti kita uploadkan muka dia kat situ. Setiap bulan kita akan rotate muka. Nanti kita isi muka yang macam gini, semua ada kat situ. Saya akan cuba mencari gambar-gambar aib anda semua. Saya akan cuba mencari. Saya akan rotate setiap bulan. Jangan bagi saya, ni semua salah Yaya. Sebab apa dia suruh Ikmal ambil tahu. Bila Ikmal ambil tahu, ambil lah semua. Ikmal jangan sampai kita ni ambil tahu. Kak Is terima kasih, Wan Han terima kasih. Kalau kita dah mula ambil tahu, ambil lah semua. Memang aku akan korek. Macam mana akak-akak semua korek rahsia saya yang hujung-hujung, yang belakang-belakang, yang muka-muka aib saya dulu tu kan. Tengok. Saya akan cari dekat Facebook. Saya akan cari kat Facebook, saya akan cari kat mana-mana pun. Macam mana akak dapat gambar saya, macam tu saya dapat gambar akak semua. Macam tu gambar adik-adik semua ni semua. Nanti saya akan tanya mak ayah dia ada tak gambar waktu kecil ke apa ke. Itu semua saya masukkan. Akak jangan cabar saya. Saya pun detektif juga. Sebelum ni saya digelar sebagai detektif Conan. Kak F Syuhada ke siapa ke yang tengah buat video TikTok ke, mana letak muka macam tu ke, saya akan screenshot, saya masukkan kat dalam tu. Kita akan rotate setiap bulan. Setiap bulan kita akan rotate. Kita tengok. Hai kamu. Boleh nama detektif mudeng. Profil akak private. Oh, akak private. Apa tak. Tak apa. Akak ingat saya ni badak air. Badak air ni boleh masuk dalam air pun boleh, atas darat pun boleh. Mana celah mana pun nanti saya akan dapatkan. Akak jangan risau. Saya tak lalai. Saya tak lalai. Masalahnya rajin ke ketua. Kalau saya tak buat, saya punya ejen. Ejen saya ramai. Ada yang suka rela nak membantu. Akak jangan risau. Ada yang sampai memang suka rela. Nasib baik gambar saya tak ada. Antara ejen saya adalah Wahida. Akak jangan macam dia tak dapat ni. Ejen saya adalah Wahida. Wahida dapat korek gambar saya daripada zaman saya 2010, 2009, 2002 pun ada. Gambar ketiak saya saja dekat galeri dia nak dekat beratus. Akak jangan Wahida adalah salah satu ejen saya yang paling saya boleh percayai lah. Saya cakap je, tolong cari gambar dia, dapatlah saya. Nanti kalau tak dapat yang akak punya, akak private ke, kita tanya suami akak pula, kita tanya anak akak pula, kita akan tanya kawan-kawan rapat akak. Kita akan tengok muncul akak dekat Instagram siapa, muncul akak dekat TikTok siapa. Okay. Wahida ni kan geng Abang Kemal kan. Macam tu. Saya ada Wahida, Kak Zida pun boleh tahan, Khaira Andrea, Fatihah pun boleh tahan juga, Syafiqah macam baik lagi lah. Nak cari yang biadab. Itu antara yang sangat biadab lah. Maksudnya gambar-gambar aib saya, segala rahsia saya pun dia orang boleh korek-korek. Jadinya macam oh no. Ya. Tak nak kawan Abang Kemal. Kak Ilyasna terima kasih, Alinda terima kasih. Gambar-gambar aib moderator Ikmal semua Wahida ada. Lepas tu dia pass kat aku. So Wahida kan, dia sampai dia tiba-tiba dia message, nah Abang Kemal, ni modal untuk Abang Kemal. Kalau dia orang cari gaduh Abang Kemal, ambil lah gambar ni. Aku macam manalah budak ni dapat gambar. Ada yang gambar dekat tepi longkang pun ada. Aku macam Allah, mana budak dia dapat ni. Jangan daripada 71 super fan tiba-tiba berkurang. Popular nombor 1. Daily ranking Ikmal nombor 21. Popular Liga Popular nombor 1. Oh ya ke? Ikmal berapa perasan? Daripada tadi ke? Apa Ikmal berapa perasan? Siapa Wahida? Wahida ni dia, okay, cerita panjang Wahida ni. Wahida ni adalah dia memang sebenarnya dia hybrid. Dia campuran manusia bunian. Dia campuran manusia dengan bunian, Wahida ni. Sebab tu nama dia Wahida.
Dia hybrid. Dia manusia juga bunian. Kadang-kadang dia punya fikiran macam dia dekat alam bunian. Dia macam kurang betul. Lepas tu kalau dia masuk ke alam dunia, alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, dia boleh digunakan lah. Tapi waktu dia mood yang bunian tu, kita tak boleh buat apa. Kenapa? Sebab biasanya bunian ni, okey, kita tahu disebabkan suara dia merdu. Wahidah dia dapat part yang suara bunian merdu tu. Setiap kali dia nyanyi dekat dalam live tiba-tiba jadi lag. Live tiba-tiba jadi lagging. Lepas tu otak orang akan macam kacau bilau. Lepas tu orang macam tak dapat berfikir dengan tenang. Lepas tu tiba-tiba orang jadi nak marah. Sebab apa? Dia ada side effect suara bunian dia tu. Macam tu. Tapi bila dia balik ke orang kata side manusia dia tu pun sebenarnya macam tak ada guna juga sebenarnya. Dia macam sama je. Kalau dia macam side bunian pun tak ada guna, side manusia pun tak ada guna. Tapi ada guna sikit lah. Sikit-sikit. Macam tu. Puasa ketua puasa. Last.